sejahtera, sahabat-sahabat alam misteri dan warisan budaya. Selamat datang kembali ke saluran kami yang akan membawa anda menyelami lautan tradisi, perayaan dan kepercayaan mistik yang membentuk jiwa dan raga pelbagai bangsa. Hari ini, kita akan membongkar rahsia tersembunyi yang menyelubungi satu tarikh yang sering terlepas pandang namun penuh dengan getaran spiritual dan peringatan kuno. Bersiaplah untuk mendengar bisikan yang mungkin selama ini tersembunyi. Pada tanggal 26 September ini, alam gaib berbisik lebih dekat dan tirai antara dunia kita dengan dimensi yang tidak terlihat menjadi sangat tipis. Jangan sesekali melanggar pantang larang kuno kerana pada hari ini, setiap perbuatan dan perkataan membawa getaran yang lebih kuat, mampu membuka pintu kepada sesuatu yang tidak terduga, baik yang mendatangkan berkah maupun bencana. Hari ini, 26 September, dalam kalendar Melayu, mungkin tidak tersenarai sebagai hari kebesaran rasmi yang diraikan secara meriah. Namun, dalam aliran waktu, ia membawa energinya sendiri, terutamanya jika kita menoleh pada kedudukan bulan Islam. Tarikh ini jatuh dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Meskipun bukan hari Maulidur Rasul yang disambut secara rasmi pada 12 Rabiul Awal, keseluruhan bulan ini dianggap sebagai masa yang penuh keberkatan, di mana umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan selawat, zikir dan amalan kebajikan. Ia adalah waktu untuk merenung dan membersihkan jiwa, menyemai benih kebaikan dan memohon rahmat ilahi. Dalam konteks spiritual yang lebih luas dan terutamanya bagi mereka yang masih berpegang pada kepercayaan animisme atau sinkretisme yang mendalam dalam akar budaya Melayu, 26 September boleh dianggap sebagai hari di mana dimensi spiritual menjadi lebih rentan. Ini adalah hari untuk berhati-hati, untuk menghormati alam dan untuk memastikan kita tidak mengganggu keseimbangan kosmik. Melayu zaman dahulu sangat peka terhadap perubahan kecil dalam alam semula. Jadi, arah angin, bunyi haiwan atau bentuk awan, kerana semua itu dianggap sebagai petanda dari alam gaib. Pada hari-hari seperti ini, di mana perangai alam sering berubah, adalah penting untuk kekal berwaspada dan memohon perlindungan. Sejarah dan mitologi Melayu kaya dengan kisah-kisah tentang makhluk halus dan entiti gaib yang hidup berdampingan dengan manusia. Untuk memahami mengapa pentingnya berhati-hati pada hari seperti 26 September, mari kita selami satu legenda yang mendalam. Legenda tentang orang bunian dan penjaga rimba. Dahulu kala di sebuah perkampungan yang tersorok di pinggir hutan tebal, hiduplah seorang pawang bernama Tok Keramat. Tok Keramat terkenal dengan kebijaksanaannya dan kemampuannya berkomunikasi dengan alam gaib. Beliau sering mengingatkan penduduk kampung tentang orang bunian, makhluk halus yang dikatakan menyerupai manusia, tinggal di alam yang selari dengan kita, selalunya di hutan, gunung atau di balik air terjun. Orang bunian ini bukanlah makhluk jahat, tetapi mereka sangat menjaga privasi dan alam mereka. Mengganggu mereka boleh membawa musibah. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Jelani yang terkenal dengan sifatnya yang angkuh dan tidak percaya pada cerita-cerita lama, memutuskan untuk mencabar pantang larang. Pada suatu hari yang dikatakan hari pembukaan alam, hari di mana tirai antara dunia manusia dan dunia bunian menjadi sangat nipis, mirip dengan getaran spiritual. 26 September, Jelani dengan sengaja membuang sisa-sisa makanannya ke dalam sungai tanpa permisi dan mencabut pokok-pokok kecil di hutan dengan kasar, mengejek kepercayaan Tok Keramat. Tok Keramat telah memberi amaran, pada hari alam berbisik, hormatilah segala yang bernyawa
dan jangan sesekali mengganggu tidur penjaga rimba. Kerana pada hari itu, mata mereka terbuka lebih luas dan telinga mereka mendengar lebih tajam. Penjaga rimba ini dipercayai adalah entiti atau roh agung yang melindungi hutan dan isinya, seringkali dianggap sebagai raja atau pemimpin orang bunian. Jelani tidak mengendahkan. Malam itu selepas matahari terbenam, ketika kampung diselimuti kegelapan dan bunyi serangga malam mengisi udara, Jelani mula merasa aneh. Dia terdengar bisikan dari arah hutan, bunyi seperti daun-daun bergeseran tanpa angin, dan kemudian suara seruling yang sayu memanggil-manggil namanya. Dia merasakan tubuhnya menjadi berat dan mindanya berkecamuk dengan imej-imej aneh. Jelani cuba menjerit, tetapi suaranya tersekat di kerongkong. Dia terperangkap dalam mimpi ngeri yang nyata, melihat dirinya hanyut dalam sungai yang sama tempat dia membuang sisa makanan, ditarik oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan. Keesokan harinya, Jelani ditemui pengsan di pinggir hutan, demam panas dan meracau. Matanya kosong, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Tok Keramat segera datang. Dengan mata terpejam, Tok Keramat membaca jampi dan memohon ampun dari alam gaib. Setelah beberapa hari dirawat secara tradisional, Jelani pulih. Tetapi dia tidak pernah lagi menjadi Jelani yang angkuh. Dia menjadi seorang yang sangat pendiam, menghormati alam dan sering menceritakan tentang bisikan yang dialaminya. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan hormat terhadap alam dan penghuninya yang tidak kelihatan. Pada hari-hari tertentu seperti 26 September, apabila dipercayai tirai itu nipis, semangat dan entiti alam gaib lebih mudah berinteraksi dengan dunia kita. Mengabaikan kepercayaan ini bukan sahaja boleh mendatangkan musibah peribadi, tetapi juga mengganggu keseimbangan alam semesta yang telah diatur. Oleh itu, mari kita dekati hari ini dengan penuh keinsafan dan hormat. Nak belajar informasi blog tanda-tanda takdir. Pada 26 September, alam seperti membuka lembaran rahsia yang boleh dibaca oleh mereka yang peka. Mari kita lihat tanda-tanda yang mungkin muncul dan bagaimana ia boleh membimbing kita. Petanda rakyat, bisikan alam dan kehidupan harian alam sentiasa berkomunikasi dengan kita, dan pada hari-hari tertentu petanda-petanda ini menjadi lebih jelas dan bermakna. Pada 26 September, perhatikanlah. 1. Awan tebal bergerak perlahan dari timur. Jika anda melihat awan mendung atau awan tebal bergerak perlahan dari arah timur pada pagi hari, ini adalah petanda musim hujan akan tiba lebih awal atau hujan lebat akan turun dalam masa terdekat. Ini juga melambangkan rezeki dingin, rezeki yang datang tanpa diduga secara tenang dan berkat. Angin berhembus dari selatan pada waktu maghrib. Angin yang datang dari selatan pada waktu senja dikatakan membawa bau perubahan. Ini meramalkan perubahan dalam kehidupan komuniti atau keluarga. Mungkin perkahwinan, kelahiran atau perpindahan yang akan berlaku dalam 3 bulan mendatang. Ia juga boleh menandakan kedatangan tetamu jauh. 3. Bunyi burung hantu menyalak jauh di tengah malam. Jika anda mendengar burung hantu menyalak jauh dan sayu dari hutan, ini dikatakan sebagai panggilan dari alam gaib. Ia bukan petanda buruk, tetapi isyarat untuk lebih berhati-hati dengan keselamatan diri dan keluarga dalam tempoh seminggu. Jauhkan diri dari tempat-tempat sunyi yang tidak biasa anda kunjungi. Bintang melintasi langit malam. Melihat tahi bintang pada malam 26 September adalah petanda keberuntungan yang besar. Apa sahaja hajat yang anda ucapkan dalam hati ketika melihatnya dipercayai akan dimakbulkan.
ia juga melambangkan permulaan yang baru dan kejayaan dalam usaha yang lama tertangguh. 5. Cicak jatuh di hadapan pintu rumah. Jika cicak jatuh di hadapan pintu rumah anda pada hari ini, ia adalah petanda rezeki akan datang. Jika ia jatuh betul-betul di ambang pintu dan mati, ia mungkin membawa amaran untuk berhati-hati dengan musuh dalam selimut atau pengkhianatan dari orang terdekat. 6. Pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Ini adalah petanda yang memerlukan perhatian. Ia boleh melambangkan pintu rezeki terbuka luas atau sebaliknya pintu kepada masalah atau penyakit. Periksa sama ada angin kencang atau kunci yang tidak rapat. Jika tidak, ia adalah isyarat untuk melakukan doa selamat dan memohon perlindungan. 7. Terjumpa duit shilling lama di jalan. Duit shilling lama di jalan pada hari ini bukan sekadar kebetulan. Ia adalah petanda bahawa anda akan menemukan penyelesaian kepada masalah kewangan yang sedang dihadapi atau mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak dijangka. Ia melambangkan harta tersembunyi yang akan terzahir. 8. Pinggan atau gelas pecah secara tiba-tiba. Jika tanpa sengaja pinggan atau gelas pecah ketika anda mengendalikannya, jangan panik. Ia adalah petanda malang kecil yang telah pecah dan tidak akan menimpa anda. Ia melambangkan buang suai atau nasib buruk yang telah ditolak. Mimpi pada malam ini. Jendela ke alam roh. Mimpi pada malam 26 September dikatakan membawa makna yang lebih dalam. Kerana pada waktu ini, jiwa kita lebih terhubung dengan alam bawah, sedar dan dimensi spiritual. Mimpi tentang air jernih. Melihat air yang jernih, mengalir deras atau tenang, melambangkan kebersihan jiwa dan ketenangan batin. Ini adalah petanda bahawa masalah akan selesai dan anda akan menemukan kedamaian. Jika anda bermimpi mandi air jernih, ia menandakan pembersihan dosa atau terlepas dari penyakit. Mimpi tentang binatang buas. Bermimpi tentang harimau atau ular yang menyerang melambangkan musuh atau cabaran besar yang perlu dihadapi. Jika anda berjaya mengalahkan binatang itu, anda akan mengatasi cabaran tersebut. Jika anda bersembunyi atau lari, ia menandakan anda perlu lebih berani dalam menghadapi realiti. Mimpi tentang orang yang telah meninggal dunia. Bermimpi tentang arwah keluarga atau kenalan adalah satu peringatan. Mungkin mereka ingin menyampaikan pesanan atau memohon doa. Berdoalah untuk mereka dan lakukan sedekah atas nama mereka. Kadang-kadang, ia juga adalah tanda rindu yang mendalam. Mimpi tentang terbang atau melayang. Ini adalah simbol kebebasan, inspirasi dan kemajuan. Anda sedang menuju ke arah kejayaan atau akan mencapai matlamat yang tinggi. Tetapi berhati-hati, jika anda jatuh dalam mimpi itu, ia mungkin amaran tentang sifat terlalu yakin atau kurang persiapan. Mimpi tentang kehilangan sesuatu. Mimpi kehilangan harta benda atau orang yang disayangi boleh mencerminkan kebimbangan dalam kehidupan nyata. Ia mungkin bukan petanda kehilangan sebenar, tetapi peringatan untuk menghargai apa yang anda miliki dan lebih berhati-hati dengan keputusan anda. Mereka yang lahir pada hari ini, jiwa yang peka. Individu yang dilahirkan pada 26 September seringkali memiliki karakter yang unik dan takdir yang menarik. Mereka dikatakan memiliki jiwa yang lebih peka terhadap alam sekeliling dan sering dikurniakan intuisi yang kuat. Secara umum, mereka adalah individu yang penyayang, bijaksana dan cenderung menjadi penasihat yang baik. Mereka memiliki empati yang tinggi dan mudah memahami perasaan orang lain. Dan kepekaan ini juga menjadikan mereka mudah terkesan dengan emosi
negatif di sekeliling. Mereka perlu belajar untuk melindungi diri dari energi negatif. Mempunyai kecenderungan untuk tertarik kepada perkara-perkara mistik dan spiritual dan mungkin memiliki kelebihan dalam merasakan kehadiran alam gaib. Takdir mereka seringkali membawa mereka ke jalan yang unik, di mana mereka mungkin menjadi pemimpin spiritual, penyembuh atau individu yang membawa perubahan positif dalam masyarakat. Mereka perlu sentiasa berhati-hati agar tidak tersilap langkah dalam mengikuti bisikan hati mereka. Lafinan Sheridol Imeniniki, nama-nama penuh berkah. Dalam tradisi Melayu, tiada konsep hari nama yang spesifik seperti di beberapa budaya barat. Namun, pada hari-hari yang dianggap mempunyai aura spiritual, dipercayai ada nama-nama yang membawa berkah atau sesuai dengan getaran hari tersebut. Mari kita ambil beberapa nama yang sering dikaitkan dengan makna yang baik. Nur, bermaksud cahaya. Seseorang bernama Nur sering dikaitkan dengan membawa kecerahan, kebaikan dan harapan kepada sekelilingnya. Mereka cenderung memiliki hati yang bersih dan menjadi petunjuk jalan bagi orang lain. Hasan Husna, bermaksud baik atau indah. Individu bernama Hasan, lelaki, atau Husna, perempuan, dipercayai akan memiliki akhlak yang mulia, paras yang menarik dan kehidupan yang diberkati dengan kebaikan. Aisyah, bermaksud kehidupan atau yang hidup. Nama ini membawa doa agar pemiliknya dikurniakan kehidupan yang panjang, sihat dan penuh dengan keberkatan. Mereka cenderung menjadi individu yang cekal dan tabah. Ahmad Muhammad, bermaksud yang terpuji. Nama-nama ini tentu saja membawa makna yang sangat mendalam dan harapan agar pemiliknya sentiasa terpuji di mata manusia dan Tuhan. Aminah, bermaksud aman atau dipercayai. Seseorang bernama Aminah seringkali dikaitkan dengan sifat jujur, amanah dan membawa keamanan kepada keluarga dan masyarakat. Mari kita fokus pada nama Aisyah. Seseorang yang bernama Aisyah, terutamanya jika lahir pada hari seperti 26 September, sering dikatakan memiliki daya tahan yang luar biasa dan semangat untuk hidup yang kuat. Mereka adalah individu yang tidak mudah mengalah, tabah menghadapi cabaran dan memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dari kesusahan. Mereka juga dipercayai mempunyai hubungan yang kuat dengan keluarga, menjadi tulang belakang dan sumber inspirasi kepada orang-orang terdekat. Memperkias tradisi dan ritual, apa yang perlu dilakukan pada 26 September untuk menghormati bisikan alam gaib dan menarik keberkatan. Beberapa amalan dan ritual boleh dilakukan. Ingat, tujuan utamanya adalah membersihkan diri, memohon perlindungan dan menyemai niat baik. 1. Ritual mandi. Bunga 7 jenis. Tujuan: membersihkan aura negatif, menarik rezeki dan membuang sial. Mandi bunga adalah amalan purba yang dipercayai dapat mengembalikan kesegaran spiritual dan fizikal. Apa yang diperlukan? Air bersih secukupnya. Lebih baik air telaga atau air hujan yang ditadah. 7 jenis bunga yang wangi. Contohnya mawar, melur, cempaka, kenanga, orkid, bunga raya, bunga tanjung. Paling utama, pastikan bunga itu segar dan mempunyai bau yang harum. Limau purut 3 biji, dibelah 2. Daun pandan beberapa helai dihiris halus, kasar sedikit. Baldi atau besen. Dan bagaimana melakukan? Lakukan pada waktu maghrib atau sebelum subuh pada 26 September. Campurkan semua bunga, hirisan, limau purut, daun pandan dan garam kasar ke dalam baldi berisi air. Biarkan selama kira-kira 15-30 minit agar parti bunga dan limau sebati. Sebelum mandi, niatkan dalam hati, Ya Allah, dengan berkat air bunga ini, bersihkanlah segala aura negatif, buanglah segala sial
dan bukalah pintu rezeki serta keberkatan bagiku. Seperti biasa terlebih dahulu. Kemudian siramkan air bunga ini dari kepala hingga ke kaki secara perlahan-lahan. Bayangkan segala kotoran spiritual dan negatif luruh dari tubuh anda. Biarkan air bunga meresap ke kulit selama beberapa minit sebelum membilasnya. Apa yang perlu dilakukan selepas? Jangan lap tubuh terlalu kering. Biarkan sedikit air bunga meresap. Bunga-bunga yang telah digunakan hendaklah dibuang ke tanah, pokok atau dialirkan ke sungai, laut, bukan ke dalam tong sampah. Ini sebagai tanda mengembalikan kepada alam. Pakai pakaian yang bersih dan cerah. Video dalam Darusat 2. Amalan doa selamat dan solat hajat. Tujuan: memohon perlindungan dari mara bahaya, memohon keberkatan dan menyampaikan hajat kepada Allah SWT. Apa yang diperlukan? Sejadah, pakaian bersih, tasbih jika ada, hati yang ikhlas dan tenang. Bila dan bagaimana melakukan? Lakukan selepas solat maghrib ataupun solat isyak pada malam 26 September. Jika tidak mampu pada bila-bila masa yang anda rasakan tenang pada hari itu, jadikan solat hajat 2 rakaat. Selepas solat, bacalah surah Yasin jika mampu, atau bacaan-bacaan zikir seperti La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah, sebanyak 100 kali. Angkat tangan dan panjatkan doa selamat. Mohonlah perlindungan untuk diri sendiri, keluarga dan seluruh umat. Sampaikan hajat-hajat khusus anda dengan penuh tawakal. Contoh doa ringkas: Ya Allah, peliharalah kami dari segala musibah dan kejahatan. Berilah kami rezeki yang halal dan berkat. Permudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat. Perlu dilakukan selepas? Teruskan dengan zikir dan berselawat sepanjang hari. Usahakan untuk bersedekah, walau sedikit, pada fakir miskin atau mereka yang memerlukan. Sedekah dipercayai dapat menolak bala. 3. Ritual pembersihan rumah dengan asap kemenyan atau daun limau. Tujuan: membersihkan ruang kediaman dari energi negatif, energi positif, dan mengusir gangguan makhluk halus. Apa yang diperlukan? Bekas kemenyan dan arang jika menggunakan kemenyan. Kemenyan asli atau daun limau purut beberapa helai. Ayat-ayat suci Al-Quran yang boleh dibaca atau didengarkan seperti surah Al-Baqarah. Dan bagaimana melakukan? Lakukan pada pagi hari 26 September selepas membersihkan rumah secara fizikal. Jika menggunakan kemenyan, bakar kemenyan di atas arang. Pegang bekas pembakar kemenyan dan berjalanlah dari setiap sudut rumah, bermula dari pintu utama dan bergerak mengikut arah jam. Biarkan asap kemenyan memenuhi setiap ruang, termasuk bilik tidur dan tandas, sambil membaca ayat kursi atau zikir-zikir. Gunakan daun limau purut. Bakar beberapa helai daun limau purut sehingga mengeluarkan asap. Lakukan cara yang sama seperti menggunakan kemenyan. Limau purut dipercayai dapat mengusir energi negatif. Apa yang perlu dilakukan selepas? Selepas selesai, buka semua tingkap dan pintu agar udara segar masuk. Bersamanya energi baru. Pasang bacaan ayat suci Al-Quran di rumah selama beberapa jam untuk mengukuhkan aura positif. Kelas Lot 4. Menjamu, makan dan bersedekah. Tujuan: berbagi rezeki, memohon keberkatan dan mengeratkan silaturahim. Amalan memberi makan sangat dianjurkan dalam Islam dan banyak tradisi lain untuk membuka pintu rezeki dan menghapuskan dosa. Apa yang diperlukan? Makanan yang dimasak sendiri atau dibeli, nasi lemak, lontong, kuih muih, pulut kuning. Niat yang ikhlas untuk berbagi. Bila dan bagaimana melakukan? Pada bila-bila masa yang sesuai pada 26 September. Sediakan makanan yang secukupnya.
Anda boleh memasak makanan tradisional seperti nasi kuning atau pulut kuning yang melambangkan kemewahan dan kesyukuran. Kuih muih Melayu tradisional juga sangat sesuai. Ajak jiran tetangga, keluarga terdekat atau fakir miskin untuk datang menjamu selera. Atau anda boleh membungkus makanan tersebut dan mengedarkannya. Niatkan makanan itu sebagai sedekah dan memohon keberkatan. Apa yang perlu dilakukan selepas? Rasai kepuasan dalam memberi dan percaya bahawa setiap kebaikan akan dibalas. Jika anda tidak mampu menjamu ramai orang, cukuplah dengan memberi makan kepada ahli keluarga sendiri dengan niat yang ikhlas. Tradisi kuliner, nasi kuning dan pulut kuning. Nasi kuning atau pulut kuning sering dihidangkan dalam majlis kesyukuran atau ritual tertentu dalam masyarakat Melayu. Pada 26 September, menyediakan hidangan ini mempunyai makna yang mendalam. Warna kuning melambangkan kekayaan, kemewahan dan kemuliaan. Nasi kuning dimasak dengan santan dan kunyit. Ia dihidangkan dengan lauk pauk seperti ayam masak merah, sambal bilis atau telur rebus. Ia melambangkan kesyukuran atas rezeki yang telah diterima dan harapan untuk rezeki yang lebih melimpah pada masa hadapan. Pulut kuning juga dimasak dengan santan dan kunyit, sering dihidangkan bersama rendang atau serunding. Pulut kuning mempunyai sifat melekat yang melambangkan persatuan, ikatan kekeluargaan yang erat dan juga harapan agar rezeki sentiasa melekat pada kita. Menyediakan dan menjamu hidangan ini pada 26 September bukan sekadar mengisi perut, tetapi juga adalah satu bentuk ritual memohon keberkatan, merapatkan silaturahim dan memperingati warisan nenek moyang kita. Bakhusrail, larangan utama hari ini. Apa yang tidak boleh dilakukan? Pada hari bisikan alam gaib ini, adalah penting untuk berpegang teguh pada pantang larang kuno. Melanggar larangan-larangan ini dipercayai boleh mengundang musibah atau gangguan dari alam gaib. Sya'ful'am semakuh. Larangan berkenaan adab dan perbuatan. 1. Jangan keluar rumah tanpa tujuan selepas waktu maghrib. Sebab mistik. Waktu maghrib hingga tengah malam dipercayai adalah saat pintu alam gaib terbuka luas. Makhluk halus seperti jin dan syaitan lebih bebas berkeliaran. Keluar tanpa tujuan boleh meningkatkan risiko bersua atau diganggu oleh entiti-entiti ini, membawa kepada kesurupan atau penyakit misteri. Akibat pelanggaran, boleh mengalami gangguan tidur, sakit badan tanpa sebab atau didatangi mimpi-mimpi buruk. Dalam kes yang lebih teruk, boleh mengalami histeria atau dirasuk. 2. Jangan membuang air panas atau kotor ke tanah atau longkang tanpa membaca basmalah atau memohon izin. Sebab mistik. Dipercayai bahawa di bawah tanah dan di dalam longkang adalah tempat tinggal makhluk halus. Membuang air panas atau kotor secara tiba-tiba boleh mengenai atau mengganggu mereka, menyebabkan mereka marah dan membalas dendam dengan menghantar penyakit atau bala. Akibat pelanggaran, boleh menyebabkan gatal-gatal badan, demam panas yang berpanjangan atau gangguan pada anggota tubuh. 3. Berkata kasar, mengumpat atau mengeluarkan kata-kata kotor. Sebab mistik. Pada hari yang penuh getaran spiritual ini, setiap perkataan yang diucapkan dipercayai membawa energi yang kuat. Kata-kata negatif boleh menarik energi negatif ke arah diri sendiri dan persekitaran serta menimbulkan kemurkaan dari entiti alam baik. Akibat pelanggaran, boleh menyebabkan pertelingkahan dalam keluarga, hilangnya keberkatan rezeki atau perasaan gelisah yang berpanjangan. 4. Jangan tidur di tempat yang tidak sepatutnya. Contohnya di dapur,
di bawah meja atau di tengah ruang tamu terbuka. Sebab mistik, tempat-tempat tersebut tidak mempunyai pagar spiritual yang kuat. Makhluk halus suka mengambil kesempatan atas individu yang tidur di tempat yang tidak terlindung, menyebabkan mereka boleh menumpang atau menyerupai orang tersebut. Akibat pelanggaran, boleh mengalami mimpi buruk yang berulang, bangun dengan badan lesu atau dalam kes yang ekstrim, mengalami masalah diganggu atau dirasuk oleh entiti gaib. Abu Kaisar larangan berkenaan rumah tangga dan kebersihan. 5. Jangan memotong kuku atau rambut selepas maghrib. Sebab mistik. Ini adalah kepercayaan lama yang berkaitan dengan kebersihan dan aura diri. Potongan kuku atau rambut yang dibuang pada waktu malam dipercayai boleh menjadi perantara bagi sihir hitam atau boleh menarik perhatian makhluk halus yang mungkin mengambilnya untuk tujuan yang tidak baik. Akibat pelanggaran boleh menyebabkan sial dalam rezeki, sakit-sakit badan atau rasa tidak selesa tanpa sebab. 6. Jangan menyapu sampah keluar dari rumah pada waktu malam. Sebab mistik. Menyapu sampah keluar rumah pada waktu malam dipercayai sama seperti menyapu ataupun membuang rezeki dan keberkatan keluar dari rumah. Rezeki itu menurut kepercayaan datang pada waktu malam dan tidak boleh diusir. Akibat pelanggaran boleh menyebabkan kesempitan rezeki, masalah kewangan yang tidak berkesudahan atau hilangnya kemakmuran dalam rumah tangga. 7. Jangan biarkan pakaian tergantung di luar rumah semalaman. Sebab mistik. Pakaian yang dibiarkan tergantung di luar semalaman dipercayai boleh dipakai oleh makhluk halus. Ini boleh menyebabkan pakaian tersebut membawa aura negatif atau bahkan menyebabkan pemiliknya sakit-sakit badan atau lesu kerana tenaganya telah dicuri. Akibat pelanggaran. Pakaian mungkin berbau aneh, pemiliknya sering berasa tidak sihat atau kerap bermimpi buruk. 8. Jangan bersiul di dalam rumah, terutama pada waktu senja. Sebab mistik. Bersiul di dalam rumah dipercayai dapat memanggil atau menjemput makhluk halus atau membawa masuk ular ke dalam rumah. Bersiul juga dikatakan mengundang nasib buruk atau menarik perhatian entiti yang tidak diundang. Akibat pelanggaran boleh menyebabkan gangguan di rumah seperti bunyi-bunyi aneh atau dalam kes yang lebih serius, kehadiran serangga atau haiwan berbisa. Raksawakranz, larangan berkenaan interaksi sosial dan alam. 9. Jangan menegur makhluk halus jika terlihat atau terdengar. Sebab mistik. Jika anda secara tidak sengaja terpandang atau terdengar bisikan dari alam gaib, jangan sesekali menegurnya. Menegur mereka adalah seperti memberi izin kepada mereka untuk berinteraksi dengan anda yang boleh membawa kepada gangguan yang berpanjangan. Akibat pelanggaran boleh menyebabkan anda dihantui, diganggu dalam tidur atau mengalami halusinasi. 10. Jangan membazir makanan atau membuang sisa makanan sesuka hati. Sebab mistik. Membazir makanan adalah tanda tidak bersyukur atas rezeki yang diberi. Ia dipercayai boleh menyebabkan kemarahan Tuhan dan boleh menarik entiti yang suka memakan sisa-sisa yang boleh membawa kepada kesempitan rezeki. Akibat pelanggaran boleh menyebabkan rezeki menjadi sempit, sentiasa berasa tidak cukup atau diuji dengan kemiskinan. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita menghormati warisan nenek moyang kita. Kepercayaan-kepercayaan ini, walau kedengaran mistik, mengandungi nilai-nilai murni tentang adab, kebersihan,
dan hormat terhadap alam. Dengan memahami dan menghargai Hari Bisikan Alam Ghaib pada 26 September ini, kita bukan sahaja menjaga warisan tetapi juga melindungi diri kita dari bahaya yang tidak kelihatan dan membuka jalan kepada keberkatan. Kekalkanlah keimanan dan sentiasalah berwaspada. Sekian untuk kali ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan membuka minda kita untuk lebih menghargai keunikan budaya Melayu. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe saluran kami untuk lebih banyak kisah menarik dari dunia misteri dan tradisi. Sehingga bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Salam sejahtera dari alam misteri.